Saya perhati je dekat live Nilam. Sama naik dengan netizen, kutuk-kutuk pasal mata saya. Wanita bernikab yang didakwa sebagai bakal madu usahawan Nur Nilam Ortiz akhirnya bersuara apabila tidak tahan dengan makian dan cacian yang diterima daripada netizen. Menerusi perkongsian yang dimuat naik di TikTok, wanita bernikab yang dikenali sebagai Maizila itu akui sudah lama bersabar dengan tuduhan yang diterima. Tegasnya, dia tidak mengejarkan status isteri kepada seorang pelakon. Assalamualaikum. Semoga dipudahkan urusan semua ya. Macam ni lah. Saya perhati je dekat live Nilam. Sama naik dengan netizen, kutuk-kutuk pasal mata saya. Cakap saya macam orang tua lah, mata seram lah. Hello? Saya lagi cantik pada Nilam tau. Sebab mata ni lah Azlan komen jatuh cinta kat saya. Stay dengan saya sampai sekarang. Tapi tak apalah, meroyan lah apa saja, cakaplah apa saja. Hanya yang tahu je akan tahu. Allah ada. Tapi Nilam, awak tahu tak? Awak cakaplah pasal apa saya kutuk je saya pun. Kalau saya nak cakap pasal awak, boleh. Apa saja pun saya boleh cakap pasal awak sebenarnya. Tapi saya malas. Saya malas sebab mulut saya tak jahat macam mulut awak tau. Biarlah awak cakap saya penyondol lelaki orang ke, apa ke. Saya tak hadap sebenarnya nak jadi isteri seorang artis. Tapi awak kena tanya dalam komen tu. Kenapa masih kami bersama sampai sekarang? Tanya dia. Saya dah lama berdiam ni sebenarnya. Lama sangat dah.